Kita akan pilih 10 pemenang guys. Okay, kita akan pilih 10 pemenang. Okay, 10 pemenang pula. 10 pemenang ya. Okay, kejap saya baca saya punya detail quiz saya dulu. Adik-adik kita terbagi untuk kepada akak-akak kita yang berada di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Indonesia. Okay? Dan 8 soalan yang berkuis itu kita akan main sebentar lagi. Dan 2 lagi tambahan soalan kuis bebas kepada semua yang menjawab. Mungkin dia jawab 2 kali, betul dapat 2 hadiah. Manalah tahu kan? So yang 2 lagi yang terakhir itu adalah bebas kuis. Jadi total kita ada 10 kuis bersama dengan anda semua sebentar lagi. Macam mana cara jawabnya? Jawab dia cuma komen di ruang komentar. Komen siapa yang naik dahulu, yang pakai jaringan yang bagus, ataupun komen siapa yang akan dipin terus, itu adalah pemenangnya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau, jangan khawatir. InsyaAllah rezeki milik kalian. Okay? Soalan dia terbagi kepada 10 soalan. 8 soalan yang diatur, maksudnya dibahagikan kepada negara-negara. Dan 2 lagi soalan bebas kepada semua yang hadir pada malam ini. Okay? Okay. Yang 2 soalan lagi tu bebas, termasuk dengan saya punya moderator, saya punya haters, saya punya siapa-siapa pun boleh jawab. Untuk 8 soalan ni, untuk penonton akak-akak saya saja. Okay? Untuk 8 soalan ni. Okay? Mana komentar-komentar akak saya yang berada di Hong Kong? Ada ke dekat live saya? Akak-akak saya dekat Hong Kong ada dekat live ke? Tengok sikit, ada ke? Hong Kong Kak Mia berjaya di sendiri. Ada ke? Cuba komen je. Mana? Hong Kong tekan 1. Ada. Ayo, cuba tengok. Oh, jauh ni saya nak hantar hadiah sampai ke Hong Kong ni. Ada ke? Cinchan bukan. Cinchan bukan dari Hong Kong. Cinchan dari Sabah, Malaysia. Kak Mia menang tanpa bertanding. Tapi Kak Mia kena komen. Mana Kak Mia kita ni? Kak Mia seorang je. Okey, tak apa. Kita tengok betul tak Kak Mia jawab. Okay. Kak Mia menang 2 soalan. Siapa tahu? Okay, ready? Khusus buat Kak Mia ni. Okay. Kalau khusus ni, kita nak bagi soalan yang sedikit. Susah. Boleh? Okay. Kita bantu. Boleh bantu. Tak ada masalah. Aku baru pindah ke Hong Kong ni. Boleh ikut? Mak! Kerja kat Taiwan belum siap lagi, Mak! Sudah pindahan ke Hong Kong. Nanti habis datang Taiwan, Mak tak ada. Mak di Hong Kong udah. Okay, Kak. Ready? Tolonglah bantu jawab. Boleh je, tak ada masalah. Kalau Kak Mia typing tu, kira betul lah tu. Aku Singapura pindah Hong Kong. Okay. So, soalan yang berikutnya berbunyi begini. Pada mendadak pindah Hong Kong. Pada tahun berapakah saya menjejak kaki ke Hong Kong? Tahun berapa yang saya pergi Hong Kong yang dulu tu? Tahun je, saya mau tahun je. Ayo! Tahun berapa Kak Mia? Mesti Kak Mia ingat. Kak Mia jumpa Hafiz kan? Oh, faham. Mana Kak Mia? Mana komen Kak Mia? Ada komen. Aduh, lupa. Ayo Kak Mia. Kak Mia tak ada saingan ni. Ayo. Ada komentar lu dah membantu tu. Tinggal Kak Mia jawab je. Ayo Kak Mia. Kak Mia tak ada saingan ni. Jawapan ni untuk orang Hong Kong. Mana? Ada jawapan dia? Ada jawapan dia? Ini dah bagi shortcut dah Kak Mia. Memang udah jalan Kak Mia menang dah ni. 2022
kami ya. Kami yang bagi 2 ya. Mantap kami ya. Congratulations kami ya menang. Menang di jalur yang enggak ada siapa saingannya. Congratulations. Okay. Untuk soalannya seterusnya. Disebabkan kami yang udah menang yang pertama. Jadi kita buka soalan yang kedua ini. Buat semua. Buat semua. Satu soalan ni ya. Okay. Buat semua dulu ya. Nanti baru kita ke Singapura, Malaysia. Ini kita jawab dulu satu. Sebab saya wakilkan 2 soalan. Okay. Sekiranya Kak Mia menjawab lagi sekali benar, dan Kak Mia akan menang lagi. Okay. Alright, ini peluang korang yang akan daripada Indonesia, daripada Taiwan tadi yang tak sempat nak jawab. Mungkin ini peluang kalian untuk memenangi titipan daripada soalan Hong Kong. Okay. Ini mungkin peluang kalian juga untuk merampas kemenangan daripada Hong Kong. Tak adalah. Sebab kami ada menang kan. So satu lagi ni saya open untuk semua. Alright. Ready? Baik, saya kalau buka info ni soalan memang akan makin susah guys. Okay. Saya nak tanya tentang peribadi sosok seorang Hafiz Alung. Saya nak tanya kalau akak yang tahu. Okay. Okay. Ya betul mak, saya handsome. Tapi soalan dia ini sahabat dulu. Soalan ini saya akan bagi jawapan sekali. Jadi tinggal kalian typing saja jawapan saya. Yang mana yang cepat, yang mana yang betul, itu akan jadi pemenang dia. Okay. Soalan dia berbunyi begini. Jikalau, okay, pilih jawapan dia. Ada 3 jawapan. Okay. Typing jawapan ya, typing jawapan ya. Jangan typing ABC je, typing jawapan. Okay. Ayo semangat semua. Jikalau orang ini secara peribadi yang kalian lihat saya gimana ya. Jikalau orang buat saya sakit hati, apa yang saya akan lakukan? Yang pertama, maaf cepat. Yang kedua, jauhkan diri terus, lost contact. Yang ketiga, saya akan balas ikut cara saya. Jawapannya sila jawab di komentar. Moderator, tolong cari komen. Jawapan dia adalah jauhkan diri terus. Siapakah yang pertama? Jap, saya tengok komen. Saya akan scroll komen ke atas. Yang pertama jawab adalah sabar. Ya, yeah, betul. Kadian! Betul Kadian! Buat sangat jawab juga. Nombor 3 salah awal. Kadian tahniah pemenang kita yang ke-6. Yang ke-6 kan, betul kan? Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Hong Kong. Alamak, kalah lagi. Sabar, ada lagi. Ada lagi. Tenang.